Play. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Okey, hari ni hari kedua aku di sini. Kemarin aku solo. Hari ni aku bawa player kental lah daripada kos kisahnya. Okey, alhamdulillah pagi ni kami awal pukul 7 kami dah ada JT sebab rezeki awal pagi lagi baik. InsyaAllah. Okey, pagi ni cuaca cantik lah. Memang cantik. Ayak pun cantik. Spot bola war. Aku bawa Joe Farizo. Pagi-pagi asap dah. Sebelum intro lagi. Tengok. Ini kamas untuk harap murah. Tak bisa main lagi harap dah gasok. Cik. Cik ngangah ni. Lupa makan. Nak makan. Nak makan kerambik. Bagus lah. Lari pun. Okey guys. Share tu my channel. Okey, bye. Jumpa lagi sekali. Kadang dia ada. Nak makan lorong yang hang panggil apa kat Jo? Pak Jo. Pak Joko. Pak Jo apa Pak Joko? Pak Jo. Kanan dah. Ni boleh esok boleh main half day pagi tu. Tapi kami tak dapat ayak pasang ni kat sini. Tak. Kalau tak pasang ni ayat nak tong sorot. Tong sorot. Jom. Saya ambil video dia. Rasok dah pagi first class. Usai lu. Sikit. Memang angah apa dia sikit. Dia sikit ya. Kau nak. Alhamdulillah. Keras bro. Elok bro. Lima kat kedai makan. Salam tadi 5 jemaah. Aduh, tahniah. Allah Akbar. Buat intro bang. Kawan dah gasok bang. Save semua kat 3 agak. Sajang lah. Mantap bro. Ramai lagi. Apa sakti? 1, 2, 3 go. Oh dah awal pagi guys. Rasok guys. Tu saiz. Mantap. Kuning baik. Salah 5 jemaah ha. Salah 5 jemaah. Oh dia punya puai hati bang. Tak ambil langsung kan. Kemana kau hai siakap? Oh besar, ni besar cik. Ni besar. Oh dah banyak mana bang. Video on. Nampak ikon kuning.
Jangan pi. Sok ukun jangan pi. Penyok. Sok jangan pi. Sa jom. Okey. Alhamdulillah. Lagi besar. Mantap bro. Alhamdulillah. Dik lah dah. Dik. Slow sinking. Ni dah suspension. Suspending. Ini kena timbang je. Kena timbang je. Timbang dah. Tomat saya aja dah. Saya dah. Timbang dah. Cik dah. Digital je. Ha. Ke timbang daripada kedai main ni. Sabar. 3 lebih ha. Itu yang ku cari, satu kali tinggal je. Tak bang lah, ambil saya punya ni. Dia satu sendok dan grip. Lah ni ya. Oh. Keluar dah. Lama. Sat jom. Saya guys. Ui. Aduh. Dia ambil. Tadi set. Ini lagi cakap daku dah. Orang sikit. Mana yang mantap. Dia ambil lembut tadi. Cik. Buat cik kena pula. Saya elok bang, semua saya elok bang. Saya semua elok bang. Ya Allah, rezeki. Cik, mantap cik. Tengok bang, tak ada buah lantung bang. Tak ada buah lantung. Main tadi. Ni, tadi ya. Masya-Allah. Kita. Video cik. Video dulu. Tak jom pakai dulu. Mantap cik pun kena. Tengok kuning ni. Tengok ni tu. Aduh cik tepi. Satu, dua, tiga. Oh, macam mana nampak dah. Hanya dia orang ke sana dah. Alamak, tunggu sini tak payah. Tak lihat apa dah. Apalah. Macamnya. Dua, tiga. Oi, ni Okey. macamnya ni. Macamnya action. Macamnya. Macamnya action. Okay guys, ikan yang kedua bagi aku dan keempat untuk kami. Alhamdulillah guys. On gewang bang. Yang kita dapat dua aku juga. Kanan kiri. Dah tu kanan ke kiri? Kiri. Sikit lah tu. Saya tak terasa ikan.
MJ. Dia tekan tak? Kau. Ha? Besok. Talis. Jangan kau dekat. Tak apa. Tahan. MJ. Ni satu. Ada. Jisok lu. Abang jom ni. Dia Tu, jisok. tu dia lah kata. Dia tengok. Bapak MJ. Dah. Mantap. Asyik meracuni. Oleh Masyah. Memang setor je tu. Makan tu apa kata. Dosa. Layar dia. Dengan tangan cik. Okey, boleh berjaya. Okey, jangan bang. Bagi dia. Itu kualiti tu. Besar MJ, ya Allah. Ya. Waduh, Lagi bang. tunjuk. Masuk besar apa? Dia belakang bawah tu. Saya boleh besar. Mamak Jafar ni. Saya bang. Besar. Tak mana tu ni. Pantang undur. Memang baga kibara. Pegang. Boleh ni selalu bang. Tayangan perdana. Tanya. Nampak tu. Baik, lambung nak terus ha. Memang gerila biasa. Mak. Cik dia lambung kat kita, tak lambung depan tu. Tabaklah nak buat kat. Betul solid dia. Memang cik dah lambung. Ni. Dia kecil ni, tak kecil. Dah. Ni nombor orang Subang. Oh, boleh. Dia tindik tu oi. Mudah. Ni tak. Habis dah. Okey, dah belum ni tak apa dah. Okey guys. Okey ni. Second half nak mula dah. Dah ni lah ketiga. Ramai macam gelap. Okey. Yang ketiga. Kami akan mula second half. Okey ni aku tunjuk kasih gambar lah untuk setakat first half tadi. Ada 7 ekor. Allah. Dia kena 5 hari. Jadi jalan juga dah. Steady ya 7 ekor. Putih size MJ full size. 5 hari 2 malam. InsyaAllah. Moga second half lagi tambah skill untuk kami. Guys, thank you for them. Bye. Malam-malam eh. Aduh, kuat yang ni, ya Allah. Sauh ni takut.
Tak kuat. Baik cik. Pum, lembut. Meletup. Pum, tak betul ha. Tak betul apa. Putih. MG. Aduh. Saiz padu bang MG-nya. Saja tayang bang. Kemerah-merahan. Kenang orang tua tu tahulah. Nyawa tinggal belakang, roh tinggal belakang. Bah jasad malu. Tajam ui yang. Saya bisa kena. So jangan kecil. Mantap. Belentang. Saya color balawang. Foto satu kes. Memang. Kau tak habis. Mantap. Mantap Pak Jo. Boleh lah tengok. Kebawah dia masa baru syok tu. Memang ambil apa je nak hang MJ sikap putih tak besar saya nak. Sebenarnya saya kau besar 7 kilo apa bang? Lewat. Lah udang. Kembang dia. Kembang dia agak merisaukan kalau main gawang. Tindan. Dulu tak ada apa je hak dah bang ni. Nah rapu mesti ada. Tak ada video. Lama tak cerita orang ni, kan? Cium dah gede-gede ni. Aduh lucu je. Aduh MJ. Aduh ada kata dah mesti dia ada. Tengok. Dia dah buat gigih lagi tu.
Alamak. Angkut FC ni. Baik lah. Cantik lah. Kang. Tanda. Kau. MJ, kau mai. Kau mai. Kau. Oh. Dapat dekat MJ kan dia. Oh, padu. Oh, jauh sekok. Lari. Dia. Pecah telur. Telur pecah. Mampus. Tadi angah. Say hello. Kita makan hang. Ini hang. Dia ni. Tadi angah. Ada juga. Tadi. Okey. 6.50. 6.50. Kamu dapat lesen. Kami pernah balik, on the way balik lah. Jalan MP7. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, dah malam dah, 7 lebih dah. Hari ni sampai JT, alhamdulillah. Fighter last minute. Lesen. Semua pada badu alhamdulillah. Okey, aku share gambar apa? Gambar ikan. Aku tu dapat 10 ekor lah. 10 ekor. Lagi aku kalau sempat aku share video untuk tu gambar apa nanti. Memang padu semua saya. Memang padu. Okey, guys. Thank you for watching. Bye. Duduk lagi lah, ini tu. Okay guys, ni overall kami dapat ini. Yang rapor tu hadiah daripada kawan dengan buat bubu. MD semua saya elok-elok, tambah ni yang besar mengewang. Putih. Memang padu lah guys. Tanah-tanah untuk player ni. Semua duduk istirahat. Marum. Cantik guys. Padu. Ni buat lagi guys untuk next channel. Okey. Tunggu tahun 2026. 2026. Tengok Januari. Mereka dah plan untuk 2026 untuk setahun lah. Aku plan kat mereka sebab mereka komitmen mereka. Kita beri lorong baik untuk mereka. Tapi semua kami. Okay, bye. Thank you.